Hello, hai, assalamualaikum semua. Kali ini saya ingin kongsikan berkenaan Pro 2 Beza. Okey, kali ini kita akan pasang steering button pada Pro 2 Beza steering. Android kita ada pasang, Android player. Sekarang kita tinggal pasang button ni lagi. Okey, kita tengok barang-barang dia. Okey, ini ialah clock spring ataupun roller. Yang ni wajib kena ada. Kemudian wire harness untuk steering button PNP ataupun plug and play. Okey, wire harness ni wajib ada. Untuk video kali ini saya akan tunjukkan dengan korang cara untuk buka steering wheel Pro 2 Beza ni, sebab nanti kita akan pasang steering button dan clock spring. Okey, di sini ada airbag, kita akan buka. Okey, boleh tengok ada 3 lubang satu di kiri dan satu di kanan. Okey, yang ni kita akan cucuk untuk buka dia punya airbag nanti. Okey, satu lagi di bahagian bawah. Untuk cucuk lubang tu kita perlukan satu screwdriver nipis yang panjang lah. Okey, sebab kita kena tolak dia punya cok di dalam, dia punya lock. Okey, kiri kita dah tekan, tolak, kemudian kanan, dan last sekali pada bahagian bawah. Okey, boleh nampak airbag dia dah terbuka. Okey, info penting sebelum kamu buka airbag ni, okey, pastikan kamu sudah buka terminal bateri ataupun cabut fuse airbag ni lah, sebab kita takut benda tu dia akan bila kita cabut connector dia trigger bom di dalam airbag tu nanti. Cabut bateri, tunggu 5 hingga 10 minit barulah cabut connector dia ni. Okey, ini connector airbag, kita kena cungkil guna screwdriver test pen yang kecil. Okey, steering airbag sudah tanggal dan kita letak di tempat yang selamat lah. Okey, boleh tengok di airbag ni, di tepi ni ada clip kan, ada besi ni. Yang ni lah kita tolak tadi. Okey, dia punya lock. Ada kiri, kanan dan juga bawah. Kemudian kita pasang dulu steering button ni. Untuk steering button ni kita buka yang lama tu, dia tiada screw, dia cuma pin. Jadi kita tinggal tarik sahaja macam ni. Senang kan? Dia guna klip sahaja. Okey, button steering ni kita pasang lah. Pasang dia pun senang, cuma ikut dia punya lubang klip tu dan tekan lah. Okey, seterusnya kita kena buka nut di tengah supaya steering wheel ni dapat dicabut. Sebelum tu kamu ambil dulu marker pen. Okey, kita buat tanda dulu di bahagian steering ni, supaya nanti bila pasang semula steering wheel dia tidak lari lah, dia tidak lari sengit nanti. Pastikan juga tayar kamu berada di dalam keadaan yang lurus. Sudah siap marking, bolehlah kita buka nut nombor 19 ni. Buka nut ni seperti biasa, ikut arah lawan jam lah. Okey, ini dia part yang ramai sangkut. Nut sudah terbuka, tapi kita kena tarik keluar steering wheel ni. Okey, kalau yang macam ni dia memang baru dari kilang, belum pernah buka, jadi steering wheel ni memang agak ketat lah. Okey, ketuk kiri kanan, goyang-goyang macam ni. Okey, ada nasib baik dia senang cabut lah. Okey, cari WD-40 bagi spray dulu guys. Kalau ada special tool memang sangat senang ni buka, tapi tengok cara saya buat. Okey, saya tiada special tool ataupun puller untuk tarik steering wheel ni. Okey, sudah berapa kali hentak kiri kanan memang tidak berganjak. Okey, boleh tengok di lubang skru tu kamu letakkan skru 12. Nut di bahagian tengah pasang balik, tapi jangan ikat habis. Tinggalkan sedikit ruang. Okey, kemudian cari plier lah. Macam saya ni guna plier yang ni, kita kena cungkil ataupun kena umpil dia lah, supaya dia ibarat macam puller juga. Okey, sentak dia macam ni, kemudian dia akan nampak guys. Fahamkan konsep dia macam mana? Dia macam puller juga. Okey, bolehlah buka nut-nut semua ni. Steering ni dia memang keras ni, memang keras. Kalau yang dari kilang lagilah. Kenapa kita kena buka steering wheel ni? Sebab roller ataupun clock spring berada di belakang steering wheel. Okey, kejap. Tengok ni Untuk pasang button clock spring kita memang kena tukar lah, sebab yang asal ni dia cuma ada satu pin, yang clock spring sekarang ada 12 pin.
Okey, lepas tu clock spring ni kita kena letak selotip lah. Kenapa? Sebab clock spring ni dia memang boleh bermain pusing-pusing, tapi kita kena matikan dulu guna selotip supaya dia tidak berpusing lah. Baru kita buka skru kiri kanan dan buka cover steering ni pula. Okey, siap buka 3 skru, bolehlah tanggalkan cover ni. Cover di bahagian atas ni ada sangkut sedikit. Korang buka dulu cover meter ni. Okey, cover meter ni tarik saja sebab dia guna clip. Okey, barulah cabut, tanggalkan cover atas. Di bawah ni ada 2 soket clock spring, kita kena lepaskan lah. Okey, soket sudah lepas. Kemudian di clock spring ni ada 3 klip. Okey, klip yang tepi ni main cungkil sahaja, senang. Satu lagi di atas, dia guna klip, tiada skru. Okey, boleh nampak yang ni lah dia punya klip. Kemudian kita pasang clock spring yang baru. Yang ni clock spring 12 pin lah. Sesiapa yang mau pasang steering yang ada button, wajib ganti clock spring yang 12 pin. Pasang dia memang sangat mudah lah. Okey, klip dan soket sahaja. Okey, masih ingat tadi ada satu wire plug and play. Okey, ni wire harness untuk steering button. Yang ni agak panjang sedikit sebab kita kena pasang dari roller ke Android player. Okey, nampak soket dia sama. Okey, kita ganti masuk macam ni. Okey. Kemudian satu soket yang free ni cucuk yang warna hitam. Okey. Kemudian wire yang panjang ni kita kena masuk dan sambung pada Android player nanti. Okey, kita kena rapikan sedikit lah. Okey, ni wire saya dah ikat guna kabel tie. Masuk dari bawah, kemudian pergi ke belakang Android player. Okey, sebelum tu kita kena buka dulu casing ni, baru kita boleh nampak. Okey, ni wire harness daripada roller steering tadi, dari clock spring. Yang ni kita akan sambung pada sambungan Android player ni. Wire harness ni memang plug and play sahaja sebab dia sudah sediakan ikut kesesuaian Android player. Okey, soket ni boleh nampak. Kita tukar angle kamera dulu. Okey, yang di tangan kanan saya ni dari clock spring, yang kiri pula dari Android player. Tinggal pasang terus plug and play. Okey, cun. Okey, semua dah sambung. Casing ni boleh pasang semula. Tinggal kita calibrate lagi button pada steering. Okey, pasang steering cover, pasang meter cover semua. Okey, ada iklan guys. Mana yang tertanya-tanya di mana saya beli wire harness ataupun clock spring yang murah-murah macam ni, kamu boleh tengok link yang saya sudah sediakan di bawah. Okey, link yang saya bagi ialah link yang tempat betul-betul saya beli. Masa saya beli tu ada voucher dan juga free shipping lah. Okey guys, boleh nampak yang lock warna orange ni, yang ni kita tanggalkan. Yang tu dia punya lock supaya clock spring ni dia tidak berpusing-pusing. Nanti putus wire di dalam. Sudah cabut yang warna orange tadi, lock tu, bolehlah sambung steering balik. Okey, pastikan marking samalah, marking steering yang kita tanda tadi. Okey, kepada sesiapa yang melihat video ini yang belum subscribe, boleh bantu saya subscribe channel ini sebab saya banyak berkongsi berkenaan DIY kereta lah. Okey, korang boleh tengok juga video-video saya yang lain.
Jangan lupa like dan share sekiranya video ini bermanfaat. Baiklah, sekarang proses memasang konektor-konektor semua. Okey, yang ni konektor dari button. Okey, boleh nampak. Cuma yang ni, okey, yang ni kita kena sambung di sini. Tapi wire asal ni kita kena cabut dulu. Okey, yang ni wire horn. Wire horn sebenarnya. Kita kena buka lah. Okey, bila sudah terbuka wire horn tu, kita sambung wire yang baru daripada steering button. Yang ni. Okey. Macam tu. Kemudian soket ni dari button bolehlah kita cucuk pada clock spring tu. Kemudian last kali kita sambung connector airbag. Okey, yang tengah ni connector airbag. Selesai semua penyambungan, bolehlah pasang semula cover airbag steering ni. Cara pasang dia memang mudah lah, tekan-tekan macam tu biar dia punya klip masuk. Okey, sudah siap pasang semua dan sekarang kita tinggal buat learning button dia lagi. Okey, kita hidupkan engine, kemudian kita tengoklah ada muncul atau tidak logo airbag. Kalau logo airbag tu padam, bermaksud penyambungan roller clock spring kita berjaya. Dan kita test horn dulu. Okey. Okey, ini bahagian yang terakhir, iaitu kita buat learning steering button kepada Android player. Okey, untuk learning ni lain-lain jenis player dia tidak samalah. Bermaksud kita ikut juga model player ni. Macam ni player daripada Stinger. Okey, setting dia macam ni lah. Ikut sahaja di dalam video. Okey, ni cara learning button lah. Okey, tekan function pada screen, kemudian tekan pada button steering. Steering button ni memang kena learning. Kalau tidak, memang dia tidak dapat function lah. Okey, sudah siap semua. Kita tekan back. Okey, kemudian kita test lah. Nampak guys. Kita test satu persatu button. Okey, volume up, volume down. Kemudian ni next ataupun backward. Okey. Okey, nampaknya sudah menjadi guys. Okey guys, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini berkenaan steering button Pro 2 Beza. Okey, sekiranya ada apa-apa persoalan ataupun hal-hal yang lain, boleh komen di bawah. Okey, jangan lupa subscribe channel saya, bagi like juga untuk video ini. Okey, sekian, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.